Halo bos, selamat pagi, selamat pagi. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Baru punya stok. Baru sampai ya. Tahun 2015. Hyundai Sonata 2.0 punya. Ini kira facelift lah. Baru sikit punya model. Okey, harga jual 26,800. Kereta ni baru sampai aja. Belum buat apa barang. Okey, boleh nampak cat masih okey, tempat ada sikit cala aja. Tapi mileage original 80 lebih ya. Service book semua ada. Okey, dalam punya condition macam ni. Okey, belum buat lah. Kereta ni baru sampai aja. Okey, semua cantik. Servis pun ada sana. Tadi saya sudah cek lah. Memang full service record. 80 lebih. Steering pun tak pernah tukar. Harga jual 26,800. Kereta ni nak masuk loan boleh lagi ya. Boleh lagi. Boleh nampak cat semua okey. Cuma depan nak touch up sikit. Ada kena sikit krep-krep macam tu aja. Okey, tepi ada kena sikit. Ni macam. Harga jual 26,800. Ini harga untuk yang belum buat lah. Kalau sudah buat mungkin kena top up sikit. Kalau touch up sikit-sikit tak apalah. Okey, harga jual harga cash 26,800. Kalau nak loan bulanan 600 lebih, ikat bank 5 tahun aja. Boleh sampai 5 tahun aja. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari Korea punya kereta, Hyundai Sonata baru sikit punya. Sebab ini Sonata sudah bubung dah ada kaca sudah. Pun dah ada sunroof. Ini spek tak ada lah. Kalau lain punya spek mungkin ada. Saya tak sure lah. Tapi saya tengok ini tak ada. Kalau ada apa murah-murah kereta baru sampai kita punya kedai, saya akan buat video lagi. Thank you bos. Thank you.